Umum kita mengetahui bahawa antara sunnah ketika mana kita masuk saja bulan Syawal, digalakkan kita untuk memperbanyakkan berziarah. Alhamdulillah, niatnya baik, tapi dalam masa sama kita jangan lupa dalam kita berziarah ada namanya adab yang harus kita jaga. Nampak macam mudah lah ustaz adab. Tuan-tuan, kalaulah kita tak jaga adab ni tuan-tuan, silap-silap, takut-takut kita datang rumah niatnya dah dapat pahala, balik-balik bukan dapat pahala, dapat dosa. Sebab apa? Sebab niat kita memang baik. Alhamdulillah saya ni ustaz nak ziarah ni, tapi dalam masa sama kita tak meraih, takut-takut tuan rumah yang terasa. Bila tuan rumah dah terasa, hilang dah keberkatan kita menziarahi. Jadi itu sebab kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala dah garis cantik-cantik dah berkaitan dengan adab ziarah. Kita rasa adab ziarah ni perkara yang ringan, perkara yang sepele. Tak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri ceritakan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampailah ayat yang ke-27, Allah ceritakan sendiri adab-adab berziarah, adab-adab menziarahi di dalam satu kisah yang menarik, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ni apa dia? Setiap hari Nabi Ibrahim ni tak lekang menerima tetamu. Tiap hari. Kalau kita lah kan, bayangkan kalau tiap hari tu, kalau tetamu datang 3 hari tu alhamdulillah lah kan. 2 hari pun kita okey lagi. Masuk hari ketiga tetamu yang datang sama, masuk hari keempat tetamu yang datang sama, agak-agak muka kita macam mana? Kan? Betul tak? Ikut lumrah manusia lah kan. Kalau seminggu je datang, muka sama juga. Ini dah kenapa ni kan? Tapi tuan-tuan bayangkan Nabi Ibrahim AS setiap hari melayani tetamu. Dan Allah ceritakan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24. Daripada sinilah ulama mengambil pendekatan adab-adab menziarahi tetamu. Apa dia? Allah ceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Yang maksudnya apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, sudahkah sampai kepadamu, yakni Muhammad, Allah menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tetamunya Nabi Ibrahim. Allah ceritakan kenapa dengan tetamu Nabi Ibrahim ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat seterusnya, idza dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Satu hari nak diceritakan, tengah-tengah Nabi Ibrahim duduk dalam rumah, tiba-tiba datang orang tak dikenali, bagi salam, Assalamualaikum. Ni adab yang pertama. Kita kalau masuk dalam rumah, jangan panggil apa dia, Zaid, kita orang datang nak beraya ni. Jangan. Kurang beradab. Boleh, tak apalah ustaz, dia kan saya, kawan saya, member saya sekolah, satu kelas, tak apalah saya panggil. Daripada jauh datang, Zaid, kita orang datang nak beraya ni. Kurang beradab. Okay. Seeloknya apa dia? Bagi salam dulu, Assalamualaikum. Fakhalu salam. Lalu yang menariknya dalam cerita ni, Allah ceritakan apa dia? Yang datang tu bukan sebarang orang. Yang datang tu qaumun munkarun. Qaumun munkarun ni apa dia? Orang yang tak dikenali. Ibarat kita lah, contohnya tiba-tiba datang, ni siapa ni? Datang rumah, tanya, awak ni keluarga mana? Kita punyalah selidik punya selidik, rupanya tak kenal.
Ada orang tiba-tiba datang, saya saja-saja datang nak ziarah awak, kan? Agak-agak kalau kita lah terima ke tak, tuan-tuan? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah, tuan-tuan lihat adabnya dia menerima tetamu. Dia cakap apa? Ceritanya macam mana? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dahlah tetamu yang datang tu tak kenal. Lepas tu Nabi Ibrahim ni, kalau kita lihat tuan-tuan, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad, kebanyakan para nabi Allah Subhanahu wa taala sengaja uji mereka dengan kemiskinan. Dalam keadaan Nabi Ibrahim ni miskin, tuan-tuan lihat adabnya dia. Dia tak cakap apa dah, kami ni, saya tak ada duit lah, tak mampu nak layan tetamu. Tak. Tuan-tuan lihat Allah ceritakan apa dia? Faghara ila ahli. Nabi Ibrahim ketika mana nampak tamu, ahlan wa sahlan, selamat datang, silakan duduk. Dah duduk, Nabi Ibrahim balik, pergi ke belakang, ke dapur, cakap dengan isteri. Cepat-cepatlah dia jumpa isteri, cakap, wahai isteri. Isteri Nabi Ibrahim cakap, kita ni ada tetamu ni, nak buat macam mana? Faja'a bi'ijlin samin. Lalu kemudian isterinya sediakan apa dia? Bukan sediakan nasi lemak, bukan sediakan air masak, tuan-tuan. Dia datangkan satu ijlin samin, satu ekor lembu yang gemuk. Dan kalau kita lihat dalam ayat ni, Allah ceritakan apa dia? Allah kalau ikutkan dalam dalam ayat yang ke-26 ni, boleh saja dalam cerita tu Allah datangkan apa dia? Lalu Nabi Ibrahim datangkan sebuah hidangan makanan, kan? Betul tak? Habis. Tapi Allah mention sedetail-detailnya. Nabi Ibrahim datangkan sebuah hidangan makanan, yang mana makanan tersebut lembu, yang mana lembu tersebut gemuk. Nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Nak menunjukkan sifat ikram yang perlu kita ada. Bukan sekadar kita bagi, tak apalah ustaz bagi minuman, dah lah, yang penting kita muliakan tetamu. Tak. Tuan-tuan lihat Nabi Ibrahim cakap apa dia? Bahkan dia hadirkan seekor lembu gemuk. Gemuk tu yang kita yang tertarik-tarik, kenapa Allah sebut sekali lembu yang gemuk, kan? Cukuplah Allah ceritakan seekor lembu, okey, selesai. Tapi Allah tambah lagi seekor lembu, yang mana lembu tersebut Allah spesifikkan lagi gemuk. Nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Nak menunjukkan sifat ikram yang perlu kita ada tu apa dia? Kalaulah kita muliakan tamu, muliakan semulia-mulianya. Nah, daripada sinilah kalau kita lihat ada satu karangan yang menarik, Syekh Abdul Fattah Abu Huddah dalam kitabnya Min Adabil Islam, namanya pun sedap, Min Adabil Islam, antara adab-adab di dalam agama Islam, ya. Satu kitab yang kalau tuan-tuan boleh cari, saya tak pastilah ada terjemah dalam bahasa Melayu ataupun tidak, tapi kalau tuan-tuan ada ternampak buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, ambil. Ini nasihat daripada guru saya sendiri, Habib Ahmad, satu ulama kontemporari sezaman dengan kita, tapi penulisannya Masya Allah Tabarakallah. Dalam kitabnya beliau dia cakap apa? Kita ni ketika mana menziarahi tetamu, ada namanya adab sebagai seorang tetamu. Itu satu. Adab sebagai tuan rumah pun ada juga dua. Jadi dua-dua ni kena mainkan peranan. Jadi antara adab yang pertama apa dia? Iza dakhalta daraka, ketika mana kamu hendak memasuki rumah, kita ni sebagai tetamu, adab yang pertama sekali kalau boleh sebelum nak datang rumah, bahasa mudahnya roja-roja lah tuan rumah. Jangan kita faham niat kita baik, tak nak menyusahkan tuan rumah, betul tak? Tapi dalam masa sama tuan-tuan bayangkan, kalaulah seandainya tuan rumah tu tengah-tengah baring, kan, tiba-tiba datang orang ketuk rumah, kita orang nak beraya ni, tuan rumah yang kat dalam tu agak-agak terkejut tak? Terkejut tuan-tuan. Jadi adabnya semulitnya sebelum nak menziarahi keluarga, jiran, maklumkan telefon ataupun WhatsApp dan sebagainya. Zaman sekarang mudah. Okey? Zaman sekarang mudah. Kalaulah contohnya tak nak susahkan tuan rumah sekalipun,
Sekurang-kurangnya 5 minit sebelum nak sampai tu bagi izin telefon. Habis tu Ustaz, kalau zaman Rasulullah SAW macam mana Ustaz? Sama juga, cuma caranya berbezalah kan. Zaman kita sekarang pakai telefon, zaman kita sekarang pakai WhatsApp dan sebagainya. Zaman Rasulullah SAW, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita lihat ceritanya, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana dia nak menziarahi rumah, kebiasaannya sebelum dia nak sampai, dia akan sampai saja rumah ni, dia tak bagi salam dulu tuan-tuan. Dia akan berdehem ataupun sebelum nak sampai itu dia akan buat bunyi tapak kaki, pap 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 pap. Kalau biasa orang jalan biasa kan, dan nak sampai dekat rumah ni dia akan bunyikan tapak kaki. Supaya apa? Supaya tuan rumah yang berada di dalam boleh dengar, oh ada orang nak datang ni. Itu cara orang dulu lah kan. Cara zaman kita sekarang tak perlulah guna macam itu. Intinya, mafhumnya yang nak disampaikan apa dia? Bagi isyarat bahawa kita ni sebagai tuan rumah nak menziarahi tetamu. Kita sebagai tetamu nak menziarahi tuan rumah. Itu adab yang pertama. Bagi isyarat, maklumkan. Dah sampai ke rumah, ini adab yang seterusnya ni. Kebiasaannya orang Melayu buat apa? Dia akan ketuk pintu, betul tak? Bagi salam, Assalamualaikum, kita nak beraya ni. Dia ketuk pintu macam mana? Dan itu kan. Kalau boleh pintu tu nak runtuh. Sekali ketuk lembut je kan. Tak nyahuk-nyahuk ni kenapa ni? Ketuk lagi kuat. Apa. Kalau boleh pintu tu nak runtuh. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya Rasulullah SAW dah ajar cantik-cantik dah. Kalau kita lihat dekat dalam ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, wa qad kana as-sahabatu yaqra'una bab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil adhafir. Sesungguhnya para sahabat ketika mana nak memasuki pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Yaqra', ketuk juga. Tapi ketuknya berbeza. Ketuknya macam mana? Macam ini. Ketuk pintu menggunakan kuku. Ini kita ubahlah kan. Benda yang baik kita perbaiki kan. Ketuknya macam mana? Kan beza. Orang dengar pun sedap, tak terkejut. Ini macam. Dan kalau kita lihat budaya ketuk pintu menggunakan apa ni namanya, penumbuk tangan ni, kebiasaannya kita lihat daripada mana belajar? Budaya-budaya orang Eropah sana. Betul tak? Budaya-budaya Eropah. Kalau kita movie cerita kan, biasanya macam itulah, ketuknya pintu pak. Tapi Islam berbeza. Islam lembut. Cara nak ketuk pintu pun berbeza. Ketuknya macam mana? Macam tu, menggunakan kuku. Okey, menggunakan kuku. Itu sebaiknya lah kan. Gunakan kuku. Assalamualaikum. Dah bagi salam pun ada caranya juga, ada tata tertibnya. Kalau kita lihat dekat dalam ni, wa yanbaghi an taj'ala baina daqqatain, hendaknya kita menjadikan setiap ketukan pintu itu ada jeda ataupun ada ketika. Bukan lepas ketuk lagi, lepas tu ketuk lagi. Okey. Maksudnya apa? Seeloknya kita beri salam. Kita dah belajar sebelum ni kan, antara adab-adabnya, kalau boleh bagi salam tu nak menziarahi rumah tu seelok-eloknya paling maksimum 3 kali, betul tak? Jadi macam mana Ustaz caranya? Kita sampai rumah, ketuk, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ni okey, kenalkan diri dulu. Kalau contohnya tuan rumah cakap siapa tu, kebiasaannya kita akan jawab kan? Kita akan jawab ke tetamu? Saya lah, takkanlah tak kenal, betul tak? Ni akulah ni kan, kawan kamu. Tapi tuan-tuan lihat, Rasulullah SAW cakap apa dia? Mana je ni? Ni ada hadis yang lain, waqad kurihan Nabi, sedangkan Rasulullah SAW paling pantang. Okay? Kalau tuan rumah tanya siapa yang di luar sana, kita jawab ana, saya.
Sedangkan seeloknya kita jawab apa dia? Cakap, saya Fulan bin Fulan, saya Muhammad Syami Wahiduddin bin Asrul Hadi. Kenapa? Bukankah kadang-kadang kan, kadang-kadang kalau kita lihat, kalau dekat dalam ni datang perbahasan, bukankah suara pun kita boleh kenal, betul tak? Contohnya, saya mengenali suara Bilal Isa, kan? Datang rumah, Bilal Isa pun datang. Saya tanya, siapa kat luar tu? Ni saya lah ni. Takkanlah tak kenal suara ni, kan? Betul tak? Kebiasaannya orang akan cakap macam gitu, kan? Tapi tuan-tuan, kalau kita dalam perbahasan ni, suara ni, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap disunahkan, digalakkan kita kalau nak datang rumah, selepas beri salam bagi tahu nama kita, saya Fulan bin Fulan. Kenapa tak cukup dengan saya sahaja? Sedangkan kita boleh kenal melalui suara, betul tak? Tak. Sebenarnya suara pun kadang-kadang boleh berubah-ubah, kan? Ada si Fulan suaranya lebih sama dengan si Fulan. Itu sebab Rasulullah menegah kita kalau nak menziarahi rumah, orang tanya siapa kat luar tu? Alah ni abang, takkanlah tak kenal. Jangan. Okay? Seeloknya bagi nama. Itu adabnya. Dah bagi nama, kan? Kalau contohnya tuan rumah tak nyaut juga, ni dah lama dah ni. Bagi salam pertama tak nyaut, bagi salam kedua pun tak nyaut. Antara salam yang pertama dan salam yang kedua tu berapa minit ustaz? Berapa lama? Ada adabnya juga. Kalau kita lah dekat dalam ini, wa yanbaghi an taj'ala baina daqqatain, okey, dan hendaknya kita menjadikan setiap ketukan pintu itu ada ketika, ada zaman, okey, ada waktu yang khusus. Dengan kadarnya berapa lama? Sekadar seakan-akan orang solat 4 rakaat. Dan sebahagian ulama menjadikan tempoh yang digalakkan kita untuk menunggu di antara dua ketukan pintu sebelum nak masuk rumah tu berapa lama? Tempohnya 4 rakaat solat sunat. Okay, jadi lama jugalah, kan? Ada sebahagian mengatakan tempohnya seakan-akan kita mengambil wuduk. Ada banyak pendapat. Jadi yang paling lama tu 4 rakaat. Okay, jadi janganlah kita, ustaz saya dah bagi salam 3 kali ustaz, tapi tuan rumah tak angkat-angkat juga, tak jawab-jawab juga. Awak bagi salam macam mana? Saya bagi salam Assalamualaikum. Betul lagi Assalamualaikum. Sekejap. Okay, jadi adabnya apa dia? Bagi salam, ketuk pintu, biarkan dulu. Yelah, kadang-kadang kita tak tahu, kan? Kadang-kadang mungkin tuan rumah tengah siap-siap, tengah pergi ke tandas, bergegas lagi pergi ke tandas, qada hajat dan sebagainya, pakai baju. Mungkin itu sebab dia tak menjawab salam mungkin. Okay, jadi itu sebab pentingnya kita meraihkan tempoh antara salam, antara 3 salam tadi. Okay, ketiga-tiga salam. Dan dalam masa sama, Al-Imam Ibnu Mas'ud membahaskan adab meminta izin ni bahkan ketika mana kita berada di dalam rumah. Ini seringkali ramai ibu bapa terlepas pandang. Kadang-kadang kita faham, kan, kadang-kadang ibu ayah dan anak-anak ni ada masa waktu privacy, betul tak? Ada masa ibu ayah bersama di dalam bilik, kan? Ramai yang terlepas pandang menganggap benda ni remeh, kan? Masa kecil-kecil kita tak nampak tuan-tuan, tapi bila dah besar kita akan nampak. Anak ni tuan-tuan, kita sebaiknya didiklah mereka terbiasa untuk ketika mana sebelum nak masuk rumah, ketuk pintu ataupun bagi salam ataupun minta izin. Ayah, adik nak masuk ni. Okay. Jangan biasakan anak-anak kita, kan, main masuk je dalam rumah, main masuk dalam bilik, terutamanya bilik ibu ayah. Ini ada dalam perbahasan ni, ada disebutkan, Al-Imam Ibnu Mas'ud. Bahkan sesama adik-beradik, bahkan sesama mak ayah, sesama ayah dan anak pun sama juga digalakkan. Bukan sekadar kita minta izin ni ketika mana kita nak ziarah orang, ya tak. Bahkan dalam rumah pun sama juga. Penting tuan-tuan. Kita kecil tak nampak lagi, nanti bila dah besar, bila anak dah masuk 12 tahun, dah balik, kan, tiba-tiba masuk dalam rumah mak, tiba-tiba masuk dalam bilik mak ayah kita, kena mak ayah tengah rehat dan sebagainya, tak sedap. Tak sedap, mengganggu
privacy. Itu sebab pentingnya kita didik anak kita seawal mungkin. Tu ramai terlepas pandang. Seterusnya, dah bagi salam, tuan rumah pun bagi izin masuk kan. Assalamualaikum, saya fulan bin fulan nak masuk nak ziarah ni. Kan kita dah bagi salam, Assalamualaikum, saya fulan bin fulan nak masuk ni. Kita pun ketuk. Okey. Subhanallah, hatta kedudukan kita nak berdiri pun, tuan-tuan lihat, Islam ni sedetail-detail dia susun. Disunahkan, bukan sunnah, adabnya ketika mana kita nak menziarahi, dah sampai rumah ni, adabnya sebagai tetamu kalau boleh jangan berdiri betul-betul depan pintu tuan rumah. Sebab apa? Sebab takut-takut bila tuan rumah buka pintu terus nampak aurat rumah. Aurat rumah ni apa dia tuan-tuan? Ni kita baru belajar satu perbahasan baru. Tingkap, pintu, bilik, sekeliling sofa, meja itulah dia aurat tuan rumah. Seperti mana diri kita ada aurat, betul tak? Daripada pusat hingga ke lutut. Kalau boleh kita nak tutup serapat-rapat mungkin pakaian kita. Begitu juga tuan rumah, mereka ada aurat. Aurat rumah itu apa dia? Itulah dia kalau kita masuk, tingkap, langsir, meja, dapur. Adabnya apa dia? Jangan kita masuk rumah terus nampak scan. Biasanya kan kalau kita nampak budaya orang Melayu lah kan, masuk rumah terus tengok. Perkara yang pertama dia tengok apa dia? Langsir. Betul tak? Terus masuk, cantiknya aja. Langsir ni beli kat mana? Betul tak? Biasanya macam gitu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, benda tu tak elok. Kurang elok dan kurang beradab. Sebab apa? Sebab semua tu berkaitan dengan aurat rumah. Dan dalam satu kitab Al-Atiyatul Haniyah ada bahaskan berkaitan dengan ni, adab ni. Hendaknya kita masuk rumah, apa yang kita buat? Tundukkan pandangan. Jangan masuk rumah terus tengok mata ni menghilau. Kalau boleh semua dah tengok. Tak elok tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak tahu. Boleh jadi tengah-tengah kita tengok tu ada pakaian tuan rumah kan, ataupun ada keluarga tuan rumah. Kita tak tahu. Jadi seeloknya apa? Dia masuk dalam keadaan tundukkan pandangan. Jadi rentetan daripada tu, sebelum kita nak masuk rumah, adabnya jangan kita berdiri depan pintu. Berdiri di kanan ataupun di kiri. Ibarat contohnya ni pintu tuan rumah. Okay. Kita bagi salam, Assalamualaikum, dalam keadaan badan kita ni ke tepi. Ketuk. Tu moleknya. Moleknya macam gitu. Jangan terus datang, tuan rumah buka pintu terus nampak. Kita terkejut je kan. Kita tak tahu, kadang-kadang boleh jadi dekat belakang tu ada adik perempuannya, tu tak ada isterinya dan sebagainya, yang mana mereka tak prepare lagi. Okay. Jadi itu adab yang harus kita raikan. Kalau kita lihat dalam adab yang ketujuh, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan apa dia? Kalaulah kita sudah meletakkan satu temu janji, okay, dengan kawan kita, ataupun tak menetapkan lagi temu janji, tapi kita nak set appointment, nak ziarah kawan kita, antara ayat yang disarankan dekat dalam ni, fa'tadhara laka an qabuli ziyaratika lahu. Okay. Ini pun mainkan peranan. Okay. Kebiasaannya kalau contohnya kita nak menziarahi jiran kita, keluarga kita, ayat yang pertama sekali yang hendak kita raikan apa dia? Sebolehnya kita dahulukan dengan ayat keuzuran. Maksudnya apa je? Minta maaf haji, kalau ada haji ada ke lapangan, boleh tak saya ni Muhammad Syami, Ustaz Syami nak ziarah rumah haji ni, kalau dah haji ada kesempatan. Isi dalam ayat tersebut keuzuran. Supaya apa? Supaya ketika mana tuan rumah baca, dalam keadaan apa dia? Seakan-akan ayat yang kita tulis ni ayat yang bukan membawa kepada paksa. Ada sebagian orang, ayat ni macam mana Ji? Saya dah depan rumah ni. Wah, terkejut. Betul tak? Ada sebagian orang macam gitu. Tuan rumah ni bila baca, sebesarlah dia nak tolak kan. Padahal dah siap-siap, dah pakai baju ni, baju jalan nak beraya ni. Tiba-tiba ada kawan datang rumah,
bagi tahu, Ji, ajar dekat rumah tak? Kita ada dekat depan rumah ni. Agak-agak tuan rumah kalau dengar ayat macam itu kan, dia nak tak tolak? Tak mungkin dia akan tolak kan? Sebab apa? Sebab dah depan rumah. Sebab ayatnya tu seakan-akan memaksa tuan rumah. Okey. Jadi seeloknya macam mana? Tanya dulu, Haji ada ke lapangan, ada kekosongan, boleh tak saya nak menziarahi? Kan sedap baca, sedap orang dengar, tuan rumah pun baca, oh, kalau ada ke lapangan, okay, kalau tak ada, terpaksalah. Okay, jadi itu adabnya. Dahulukan keuzuran. Sebab apa kita kena dahulukan keuzuran? Sebab Imam Malik cakap apa dia? Bukan semua orang mampu mengungkapkan keuzuran mereka. Betul tak? Kadang-kadang setiap tuan rumah dia rasa segan nak menolak tetamu datang kan? Tetamu bila dia datang, takkan dia cakap, tak payahlah, saya ni ada keuzuran gini. Nak menolak tu segan. Jadi adabnya apa dia? Kita sebagai tetamu kena dahulukan dulu keuzuran. Jika kalau ada kekosongan, bagi pilihan kan? Haji, kalau ada kosongan petang ni, boleh tak kami nak ziarah? Kalau petang tak ada, esok pun bolehlah Haji. Macam gitu. Supaya apa? Supaya tetamu boleh membuat pilihan. Kemudian adab yang ke-9, sesampai saja tetamu dah masuk dalam rumah kan, dah masuk ni, dah bagi salam semua, dah lepas, masuk saja dalam rumah, tak sampai situ saja tuan-tuan. Sampai saja dalam rumah, antara adab yang digalakkan apa dia seterusnya? Kalau boleh, jangan kita duduk dulu. Okey, jangan duduk dulu. Dan kalau kita perasan sebahagian orang, biasanya kanak-kanak lah kan, tak tahulah kalau yang dewasa pun sama juga, masuk saja tu rumah bagi saya, silakan masuk. Mereka pun masuk, lepas tu berebut nak duduk. Betul tak? Kebiasaannya macam gitu. Jadi adabnya apa dia tuan-tuan? Sebelum kita duduk, jangan duduk selagi mana tuan rumah belum bagi izin. Okey. Takut-takut yang kita duduk tu kerusinya tuan rumah kan? Tuan rumah mungkin selesanya nak duduk kat situ, kat kursi malas. Kita pun dah aim daripada jauh, nak duduk kat kursi malas lah, kita pun duduk kan? Takut-takut kita duduk, tuan rumah yang terasa. Jadi adabnya apa dia? Jangan duduk dulu. Bila tuan rumah silakan duduk, ikutlah tempat mana yang tuan rumah izinkan duduk. Okey. Dah duduk, kemudian adab yang seterusnya, kalau boleh kerusinya itu janganlah menghadap aurat rumah. Contohnya dapur, bilik. Kerusi ni kalau boleh pilih kerusi yang menghadap ke ruang tamu. Jangan kerusikan, kadang pasal sebahagian rumah kerusi ruang tamu bersambung dengan dapur, betul tak? Dan kadang-kadang sebahagian rumah, alhamdulillah, kalau setengah tetamu, setengah tuan rumah je letak sutra, letak langsir, okeylah. Tapi setengah rumah memang terbuka kan, ruang tamu terus sambung ke dapur. Yang tak sedapnya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kerusinya tu betul-betul menghadap dapur. Okey. Takut-takut apa, tengah-tengah kita duduk nampak orang yang tengah masaknya lah, tengah sediakan makanannya lah dekat belakang. Okey. Dan benda tu aurat bagi tuan rumah. Adab sebagai tuan rumah, sebenarnya Allah dah ceritakan dekat dalam surah Az-Zariyat itu sendiri. Ayat yang kita bahaskan tadi pada ayat yang ke-25, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faragha ila ahli faja'a bi'adlin samin, kan? Ketika mana Nabi Ibrahim didatangi tetamu yang tak dikenali, bagaimana reaksi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tak buat. Kalau kita lihat, digalakkan kita ketika mana kita mendatangi tetamu, kalau boleh, seberat mana pun diri kita, janganlah kita menzahirkan perasaan rasa berat menerima tetamu. Ada setengah tetamu, ada setengah tuan rumah, alhamdulillah, dia cakap senyum, silakan datang kan. Sampai je kat dapur, kalau boleh keletung kelentang kan, betul tak? Nak letak minuman ni, pop macam itu. Seboleh-boleh seakan-akan nak bagi isyarat apa dia? Kehadiran tetamu tu tak diundang. Jadi kalau bolehlah tuan-tuan, ketika mana kita terima tetamu, seboleh-bolehnya ikramlah sebaik mungkin. Walaupun dalam keadaan kita susah, walaupun dalam keadaan mungkin
dekat belakang sana, dalam keadaan kita tengah bergaduh dan sebagainya kan. Okay, kalau boleh ikramlah sebaik mungkin. Kenapa? Dengan kehadiran tetamu itu insya-Allah akan membawa keberkatan. Okay, insya-Allah akan membawa keberkatan. Dan adab yang terakhir pada ayat yang ke-27, masih lagi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Okey. Pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, silakanlah makan. Okey, kalau kita lihat baca terjemahan kita tak akan nampak tuan-tuan. Tapi kalau kita lihat spesifik perkataan yang Allah pilih, faqarrabahu, lalu dihidangkan makanan itu, maksudnya apa? Dihidangkan, dirapatkan makanan. Okay, maksud dirapatkan apa ni? Disunahkan kita kalau boleh makan itu dalam keadaan berjemaah. Okay, maksudnya berjemaah ni apa dia? Kalau boleh makan dalam satu hidang itu lebih baik, dalam satu dulang itu lebih baik. Kalau tak mampu, kalaulah rasa keberatan, makan dalam satu pinggan berasingan boleh. Cuma semoleknya, okay, adabnya yang terbaiknya kalau boleh makan tu dalam satu dulang, okay? Kerana dalam makanan tersebut adanya keberkatan. Ini kebiasaannya ramai terlepas pandang, ketika mana biasa kalau kita perasan, tuan rumah biasa kalau hidangkan makanan, terutamanya biasanya perkara ni sering berlaku kalau tuan rumah buat open house. Ialah biasa kalau kita buat open house, kita makan, betul tak? Masing-masing makan, alhamdulillah, kita pun makan. Yang bahayanya apa tuan-tuan? Ini ada sentuh sikit berkaitan dengan adab dan juga fiqah, halal dan haram. Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Kita kadang-kadang, biasanya orang Melayu ni suka ambil bontrot, tu tak? Berkat. Boleh. Cuma masalahnya, jangan kalau contohnya kita datang, tuan rumah dah ajak makan, sila makan-makan, open house kan, kita pun makan, wah ini sedap ni, kita pun ambil, gula ni ambil, letak dalam poket, pun bawa balik tanpa keizinan tuan rumah. Nah, makanan yang kita ambil tu tuan-tuan, sebenarnya itu adalah hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kita tuan rumah sediakan makan bertujuan untuk apa? Makan di situ. Melainkan kalau contohnya kita ambil makanan dan kita minta izin, Hajar, Haji, ni saya ambil makanan yang ada lebih ni, nak bawa balik, itu boleh, tak ada masalah. Yang masalahnya apa? Kita main ambil tanpa keizinan tuan rumah. Tak apalah, ustaz kan dia dah sediakan makanan. Ya, memang dia dah sediakan makanan, tapi makanan tersebut disediakan untuk kita makan di rumah tersebut. Okey, itu kena hati-hati. Ramai orang terlepas pandang. Sampai itu saja dahulu, insya-Allah. Sebenarnya ada banyak lagi berkaitan dengan adab yang kita sentuh ni tuan-tuan, baru 1/4. Subhanallah, kitab Min Adabil Islam tuan-tuan, Syekh Abdul Fattah baru dah sentuh berkaitan dengan adab menziarahi rumah saja, menziarahi tetamu, dalam satu bentuk kitab 81 halaman. Yang kita baru bahas tadi baru 20 halaman saja. Jadi tuan-tuan bayangkan dia punya perbahasan tu sangat detail. Itu baru adab menziarahi rumah, kan, menziarahi tetamu, belum lagi ada adab yang lain. Jadi kita doakan insya-Allah kalau ada kesempatan lagi dalam minggu hadapan, insya-Allah kita akan sambung, memandangkan kita pun dah masuk bulan Syawal. Menziarahi tetamu, ada baiknya kita sentuh berkaitan dengan adab menziarahi rumah tetamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawluna fa'lan karama, warzuqna kulla halalan daima, wa akhirat ya ulama hadha bi khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal 'uyun, waqdi 'anna kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulal manun, waghfir wastur anta akrama masatar. Wassalatullahi taghsha mustafa man ilhaqi da'ana wal wafa bi kitabi fil nas shifa wa ala ahli kiramin syurafa wa ala sahbil masabil ghurar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.